So, Assalamualaikum guys. Okay, hari ni tukar plug. Tengok, aku tak tahulah orang lain pakai ada masalah kan. Aku pakai Alhamdulillah lah. Tak ada masalah. 2 tahun ni guna ni. Wah, sampai dah macam ni lah. Tapi kali ni aku tukar. Aku dah tak nak pakai macam ni lagi. Aku ambil plug NGK. Aku beli dekat official store dia, dekat Shopee lah. And so aku ambil yang G-Power punya. So dia macam gini lah. So dia mata dia tajam sikit macam itu lah. So aku nak guna yang biasa macam gini je. And aku harap yang ni boleh perform baik sikit. And boleh perform samalah macam mana aku pakai plug Umar tadi. So Umar ni kalau ikutkan tadi, masa aku pakai, kalau ikut mileage dekat meter, aku dapat dalam 210 maksimum tadi aku dapat. 210 km lah untuk satu tangki aku lah. Sekarang ni tak sampai. So aku harapkan boleh dapat lah baik semula macam asal. Tapi tak tahu lah sebab yang ni ialah, kau tengok lah plug tadi pun dah macam gini lah kan. Dah macam gini lah dia punya plug tadi kan. Dah kotor dah kelokop dah rupa dia. Alamak, tak nak fokus pula. Sampai macam kita orang sekali rupa dia. Takkan dalam tu dia boleh elok kan. So harap-harap ada perubahan lah kan. Sebab tu hari aku dah masukkan Toyo G tadi punya fuel cleaner tadi, dah nampak kesan baik sikit lah. So nanti apa-apa hal nanti aku update kemudian. Ini tool pun buat sendiri lah. Nampak lah, welding sendiri. Ini tak buka plug apa tadi yang aku ambil, size sama, aku bedalan je. Janji dia function. Yang penting dia berfungsi. Asal boleh ke. Ini kalau pomen-pomen yang pakai top ni, marah dia tengok ni. Ikat plug tak pakai top ni. Salah ikat ni kan. Ya, tu je lah aku nak update. Okay guys, gerak tu.